Ya, saya champion dulu dekat Prudential, saya champion dulu dekat MBA. Saya bagi tahu ni sebagai champion, saya punya grup 18 orang buat 2 juta collected, lebih kurang dalam 20 juta ENP, mengalahkan 1,500 orang ejen nombor 2, Rahman Yassin. Orang terkejut. Dia kata, you are rare species. Sebab dia macam ni, very simple. Kalau kita ambil ramai 80% part time, saya bagi tahu apa akan jadi. 80% part time ni habis natural market dia 10 orang, dengan dia berhenti. Tapi ada leader kisah, dia dapat pada leader. Leader tak ada rugi. Betul. Dalam celah-celah itu, katakanlah 1,000 orang yang direkrut, ada 10 orang yang berhati pun dah okey sangat. Walaupun 990 orang rasa macam nak mati, tak kisah. Faham ya? Faham. Sekarang kita kena bagi tahu ke mana kepatutnya kita bawa berniaga ni. Cara saya berfikir berbeza. Ini untuk masa depan korang. Nanti korang kata perangkap, nanti korang jadi unit manager, kau dah rekrut dengan cara yang sama, rekrut ramai-ramai, yang ramai tu grow, yang mana tak ramai tu mati. Lama-lama at the end of the day, apa akan jadi? Leader tetap bagus. Yang bawah ni nasib-nasib lah. 20% akan jadi, 80% akan hilang. Jadi macam mana sepatutnya kita kena buat? Sebab itu kita kena tanya, kita masuk bidang ni, okay, kita kena tanya, aku nak jadi apa? Aku nak jadi personal producer, satu jalan, MDRT, COT, TOT, macam Mehdi Fakhrizadeh. Kalau aku nak jadi leader, okay, aku jadi macam Norman Levin. Ada 46 orang ejen, 2 tempat. Sebab tu kalau dekat overseas tak ada lebih daripada 40 orang. Singapura ni dia boleh 40 orang saja. Macam mana nak jaga 1,000 orang? Macam nak jaga 200-300 orang? You ada anak 40 orang, pun kelang kabut dah hidup you. Tapi kalau 40 orang dengan cara yang sama, 80% part time, tak boleh survive. Sebab tu dia kena ramai. Jadi apa akan jadi? Jadi macam you lah, dia haus. Haus mah, haus. Asyik medical je mah, haus. Nak belajar benda baru. Tapi dia terperangkap. Apa yang jadi pada dia? Aku nak berhenti, aku dah ada klien, aku dah ada commission. Macam mana aku nak buat? Kalau aku tak berhenti, apa akan jadi? Aku akan duduk takat tu je. Naik, turun, naik. Bila klien berhenti, berhenti turun balik, betul naik balik. 15 tahun, nothing much happen. Sebab tu saya dekat sini, saya bagi tahu, saya nak you buat sampai jadi MDRT dulu. Katakanlah paling lambat 3 tahun MDRT. Katakanlah paling lambat. Okey? Lambat paling lambat 3 tahun. Tapi kurang-kurang you dah dapat direction dah. Lepas 3 tahun berarti saya akan panggil. Okey, you nak jadi leader ke? You nak jadi agent? Saya akan tanya. It take 2 to be an MDRT agent. If you work hard and work smart, you become MDRT. Kalau you only work hard, you cukup-cukup makan. You tak work smart. You kena work hard, smartly, baru MDRT. Kemudian you nak jadi leader, you kena ada 3 lagi quality. You must be able to recruit, you must be able to train and monitor, RTM. Jadi you kena ada 5 quality. Nak jadi unit manager, you nak kena ada 5 quality lagi extra to be agency manager like me. Yang paling penting yang 5 ni, kau kalau susah, kalau aku dia RM20, aku makan 6 beranak RM10, kau makan untuk kau berniaga betul RM10. Mesti boleh bagi, tak mau kira bab duit. Boleh. Tak ramai leader pun sanggup. Ya, kalau tak betul-betul hati yang bersih dan ikhlas, tak boleh jadi leader. Tak boleh. Anak aku betul cukup makan, dah bagi kau pula. Mati dah kau. Bukan punya pasal lah, pandai-pandai lah kau nak hidup. Habis semua ejen lagi. Not just training, dia ada masalah dalam personal. Bos, saya kereta rosak, bos. Saya tak ada kereta, bos. Bagi kita. Bos, mak saya sakit, bos. Dah tengok betul pahat. Ambil kereta. Dia lah kawan tu kan. Yang rakam tu lah. Ya. Aku bagi 3 hari, seminggu lebih. Dia balon je kata aku tak bagi aku balik. Dia cakap, tak apalah, dah kau buat dulu. Jadi saya bagi tahu tadi, kita